Kita nak beli sembelih. Sembelih lembu. Sembelih lembu. Cepat. Lembu. Kenapa Abang Awal? Sebab nak sembelih lembu. Nak korban. Sembelih lembu. Tak apa. Mati. Beli lembu. Mana lagi korban sembelih lah. Lagi korban lagi buang duduk sekali pegang okey sembelih. Beli dah okey. Buang ke bawah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakilkan kepada Baba untuk membeli lembu tersebut Dan sembelih. dan sembelih. Wakil kat bawah. Beli dan sembelih. Korban tahun ni. Wakil ke bawah untuk beli. Sebahagian. Untuk wakil lah abang. Wakil ke bawah. Kita akan pergi untuk sesi penyembelihan dan jadualkan pada pukul 7 pagi. Jadi semua hadir untuk bersama-sama tengoklah upacara penyembelihan pada pagi ini, insya-Allah. Saya beli lembu ni bagi diri saya untuk satu bahagian dan saya wakilkan untuk beli untuk Mukminah binti Hashim, Husna binti Muhammad Saleh, Muhammad Anas bin Abdul Hadi, Rabi'atul Adibah bin Muhammad Saleh, Nur Sasabila binti Muhammad Saleh dan Amirah Izzati binti Hisham untuk beli lembu ni. Okey, saya jual lembu 7 bahagian ekor lembu pada Batang lah. Allah punya duit orang lain lah. Okey. Nah, ambil Zak. 4,900. Okey. Ha? Okey. Ya, Orang boleh. lain lah. Masih. Bah, bisa mana? Mai pegang. Yang. Bukan macam mana? Gitu kan? Kau tu sembelih. Mai. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah korban sunat aku bagi diri aku dan akikah untuk Mukminah binti Hashim dan kebahagiaan untuk Sunnah bin Muhammad Saleh, Muhammad Anas bin Abdul Hadi, Rabi'atul Adawiyah, Saleh Nur Sasbilah bin Sunnah, Amirah binti Zaid Al-Masih. Bismillah. Niat semua bismillah. Kuat. Habis. Habis okey. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Pisau tajam sedap. Tajam. Lagi ni buat nyantaan dah dengan kita dah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Shot. Apa ni? Lembu-lembu tu. Mana? Ambil kata. Hari ni. Hari sembelih lembu.
kan? Okay, Alhamdulillah. Pagi ni dah selesai aktiviti sembelihan lembu pada tahun ini 2026. So kalau ikutkan first time lah tengok pengalaman buat korban tahun ni. InsyaAllah moga-moga diterima oleh Allah. Boleh tengok kat situ. Sedang membasuh. Bayu apa je tu? Buat gini. Pengalaman Mariam tengok sembelih. Seronok. Lagi? Rasa apa? Takut tak? Tak takut. Berapa kali dah tengok sembelih korban? Banyak kali dah? 2 kali. 2 kali dah? Tahun ni 2 kali dah? Semalam tengok lah? Okay. Cakap apa? Selamat Hari Raya Aidiladha. Mak ada kata? Maaf saya batin. Cik Syam nak tengok sembelih lembu. Basik pakai baju apa ni? Baju farming. Basik suka Spiderman ke? Semua ada barang ada Spiderman? Topi Spiderman ada? Tak mana ni? Kat mana ni? Spender Spiderman tak? Ha? Spender. Farming. Spender tak ada? Beg nak pergi sekolah kan? Beg nak pergi sekolah kan? Betul yang ada? Betul yang Spiderman? Ada? Alah, nak semua mau beli ya. Beli ya. Selesai proses sembelihan yang dilakukan oleh ayahanda kami sebentar tadi, proses melapah dan pemotongan awal juga telah disiapkan di lokasi sembelihan. Selepas ini, bahagian-bahagian daging yang telah dipotong besar akan dihantar ke rumah kami untuk proses seterusnya. Di rumah, kami akan menguruskan kerja memotong, mengasingkan dan membungkus daging bagi tujuan agihan kepada fakir miskin, selain menyediakan sebahagian daripadanya untuk dimasak dalam kenduri yang akan kami buat selepas ini. Kita tinggal. Ikan satu Ikan satu. Ikan 12 kilo. Boleh ni 12 kilo. Lagi tu. Dia dah ayak ah. Potong nanti. Potong dia ada apa-apa yang ada ni ya. Meletup. Oh dia ayak belum nak. Oh, ayam tu mahal. Oh dia dah tu. Bismillah lu. Tu dia. Hendak pada bahaya. Oh macam buah apa? Rambutan. Dijel. Oh, Betul. Dia macam kulit jel air tu. Oh cantik. Dia cernih. Cantiknya. Ya Allah. Terang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengar. Alhamdulillah hari ni iktikaf di rumah Imam Besar Salah Hatim. Imam tak ni. Imam satu. Satu kan? Cuma satu. Satu. Bersama Khori kita bersama belakangan saya lah. Khori yang Tak kenal lagi. Mereka mau tahu boleh. Jaga besar ni. Ada apa kau? Setakat ini.
Tahun depan mungkin bersaing yang perlih. Tahun depan mungkin juga berbuah dah. Ada ya sampai kena rehat. Betul. Tak goyang. Tapi saya dia tahun depan. Okey kan. Ha? Kena tahun depan dia bawa. Balong Sangat sedap. Itu kena ni tanya apa? Ni tu. Azul. Nasi 10 kilo, daging ni nak buh dalam daging lah. Tak boleh. Bantu apa? Main kapok. Dah, naik bahagian awak ni dia dah tinggal. Untuk bagi kau orang tu 24 kilo tu untuk makan. Cik sana, perasaan potong daging. Perasaan cukup menggembirakan lah hari ni. Menggembirakan. Import semua anak cucu kan. Ya. Okay. Masuk Johan kita lah. Ya. Ha? Đâu ai? Apa ambil lah. Ulasan. Aku tak ada, aku susah pakaian. Hanya dia berapa? Dia balik bagi kan. Tadi orang dia duduk. Ini lah. Masuk. Allah makan nasi kan? Makan nasi. Review makan ya? Review. So hari ni kita ada nasi daging. Duduk kat sini. Ayam asam, daging goreng kunyit. Nasi dia pun tak kering, dia basah. Dia berminyak ah. So sedap. Dah 2 kali tambah dah ni. Jom makan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum. Hai. Alhamdulillah kenduri. Obat. Tahun. 620. 2026. Keluarga Ustaz Haji Saleh bin Abdul Rahman. Hari berikutnya pula, kami sekeluarga meluangkan masa di Sungai Sedim setelah sehari sebelumnya bertungkus lumus bergotong royong menguruskan pelbagai persiapan daripada proses sembelihan lembu hinggalah memasak untuk kenduri. Jadi hari ini kami ambillah peluang kan untuk berehat dan melepaskan penat di Sungai Sedim. Suasana yang tenang, udara yang segar dan pemandangan yang indah benar-benar memberikan ketenangan serta menjadi penutup yang sempurna. Okey, sekarang kita berada di sungai. So, dah lama tak datang sungai. So,
So syok lah dia orang punya. Dia orang macam happy lah pagi ni. Janji pukul 8 dah kena celup kaki dah. Baru best. Tak ada ramai sangat orang. Okay. Jom mandi. Bye. Mandi. Dia mana? Ini apa? Lain cuma batu ni. Ini pasir? Lain cuma batu. Best tau. Batu bang.